Pagi-pagi aktiviti mama bagi kucing makan. Dan yang ini kucing baru ni. Mama jumpa dia, kutip dia masa dia kena keroyok dengan anjing. Masa jumpa tu dia nak bangun pun tak larat ni. Tapi sekarang ni selepas 3 minggu alhamdulillah dia dah boleh berjalan, dah boleh makan sama-sama dengan kawan-kawan dia yang lain ni. Nak tengok nenas lah. Nenas yang mama tanam ni dah masak ke belum? Wah, alhamdulillah dah masak. Dah masak, dah boleh ambil. Okey. Mama nak ambil nenas yang dah masak ni. Sebenarnya mama banyak tanam pokok nenas sebabnya mama tak boleh tanam pokok lain. Mama tanam pokok lain tak hidup. Tanam kangkung yang paling senang tu pun tak hidup. Tu yang mama malas nak tanam benda-benda lain. Jadi mama tanam pokok nenas je. Pokok nenas je yang mama tanam boleh hidup, boleh berbuah. Ni dah kena makan sikit. Masa dia kecil lagi hari tu, masa dia putik lagi hari tu, dah kena makan dengan musang sikit. Sebab tu mama kena balut dia dengan karung. Ni semua karung yang bekas makanan kucing lah ni yang mama beli. Yang tu dah habis makan. Yang ni Oyen. Oyen ni pun datang kat rumah masa dia kecil lagi. Kecil sangat-sangat lagi. Tak tahu datang daripada mana. Masa dia datang tu, dia berkudis. Ada 3 lubang dekat punggung dia sini. Berlubang dah masa tu dan ada ulat. Jadi mama ubat-ubatkan. Alhamdulillah dah besar. Dah besar gedabak. Kalau ada sahabat yang jaga kucing juga, beli kucing juga. Yang ni untuk kalau ada luka, ada ulat, paling bagus spray je. InsyaAllah ulat dia mati dan nanti dalam 3-4 hari ke seminggu ke